Really dapat chance lah jadi peniaga, really akan berniaga apa? Meniaga makeup. Tak adalah. Kalau meniaga bazar, meniaga kuih muih kot. Sebab apa? Kuih muih tu pun ambil daripada orang. Sebab saya tukang meniaga je. Saya takkan masak. So, saya tak reti masak. So akan jual kuih. Lepas tu harga kalau jual dekat ATM ke murah lah sikit. RM3. RM3 murah kan? Saya memang meniaga sebab saya nak orang senang hati dengan saya punya makanan. So saya memang sambil bersedekah. So 3 dapat RM3. Satu plastik. Betul lah, orang jual satu bungkus tu RM3 kan? Ke depends kuih kot. Entah. Tapi kalau saya jadi peniaga, memang saya murah hati lah. Saya bercakap kesian ke orang dan tak dapat untung. I nak meniaga Korean food. Kenapa? Sebab sekarang ni ramai orang suka makan Korean food. And also kalau siapa-siapa tahu, ada satu Korean food ni nama dia Naengmyeon. Naengmyeon ke? Naengmyeon. Tak tahulah kalau betul ke tak. Tapi dia cold noodle, which is dia adalah noodle yang dia buat dengan ais. So I think itu adalah bagus untuk kita punya negara yang panas ni. Kan? And also kita campur dengan something yang savoury. So yalah, saya nak jual benda tu. Kita bagi RM13. Murah juga tu. Murah. Sebab kita tahu, kita nak sedekah sambil berjual. Di bulan yang mulia ini, kita nak dapatkan banyak pahala instead of banyakkan keuntungan. Amin. Kalau saya akan jual pastry. Sebab kebiasaannya dekat Bazar Ramadan ni dia jual makanan berat. Lepas tu dengan air semua tu. Jadi saya jarang jumpa pastry lah. Basically kalau saya jual pastry, range harga tu under RM20. Bawah RM20. Bawah RM20. Dalam berapa jenis pastry yang you akan jual? Berapa jenis pastry? Ikut tempat kot. Dia macam kalau tempat ikut demand juga. Ikut demand. Okay, alright. Bagi aku kalau dekat bazar ni, aku tak akan menggoreng lah ataupun benda-benda yang masak ke apa. Sebab benda tu leceh. So bagi aku akan jual air balang lah. Sebab bagi aku benda tu senang kan. Kalau tak habis pun kita boleh bagi dekat orang. Kalau tak habis, so macam tu lah. Maybe untuk beberapa balang air tu below than 6, I guess. Sebab kalau banyak-banyak nanti kita susah pula. Kita nak hire pekerja dan macam-macam lagi. And then untuk harga pula mampu milik lah, of course lah. Kita pergi bazar Ramadan ni, kita bukan nak naikkan harga tinggi, nak suruh orang beli, tak nak beli. At least RM5 ke RM6 ke RM4 ke, tengok kepada saiz gelas tu. Saiz gelas ataupun kita punya plastik tu. Yang pertama sekali, saya tak akan jual benda-benda yang pelik lah kat bazar. Contohnya kek, sushi. Itu benda-benda tu macam tak sesuai. Kita ni pergi bazar Ramadan, selalunya kita nak cari benda yang kita boleh jumpa kat bulan Ramadan je. Kalau saya jual lemang. Orang jual lemang waktu raya, saya jual lemang waktu puasa. Baru ada vibe-vibe Ramadan. Jual lemang tu ada lauk dia sekali tak? Dia depends. Selalunya orang akan jual sekali lah kan. So tapi lauk tak banyak lah. Sebab tak tahan lama kan. Kalau lemang tahan lama, so mungkin jual lemang. Lemang punya harga saya tak ingat lah harga dia berapa kan. Mungkin saya akan ikut kebanyakan orang jual berapa. Lebih kurang je dengan diorang. Nak kata jual murah pun tak untung, nak jual mahal pun macam tak logik. So macam ikut average punya je. So agak 3 batang berapa lah selalu? 3 batang RM25 kot. Tak tahu lah kalau 3 batang. Selalu buat sendiri. 3 batang 40? Maybe. Murah juga sebab orang selalu jual RM18 satu batang tau. So kalau 3 je dah berapa? Kalau macam tu 3 batang 50.